Batu Cave. Okay, Assalamualaikum guys. Kita kembali lagi ke Bali ke kita episod ke-7. Hari ini adalah hari ke-7. So hari ini kita kembali balik berjalan di sekitar Bali. Okay, aku nak tunjuk kat korang semua tempat yang wajib korang pergi kalau korang ke Bali. Apa benda? Korang nampak belakang aku apa? Tu dia, Garuda Wisnu. Betul tak? Garuda Wisnu kan nama dia kan? Apa nama panjang dia? Garuda Wisnu Kencana Dewi. Garuda Wisnu. Okey, helikopter pun ada. Itu tunggu nanti lah bila one day aku profit $20,000 ke sehari kan. Kita sewa helikopter terus kita naik atas. Okey, sekarang ni kita naik jalan kaki je. Tak apa, kita ambil experience jalan kaki. Jom kita tengok. Besar tu, yang belakang tu, belakang tu kepala dia tau. Ini versi yang mini. Ni mini, yang belakang sana tu versi jumbo. Versi yang besar gegasi ni. Itu yang kita nak naik atas, nak tengok kat atas tu sekejap lagi. Okay, so sekarang kita nak masuk dalam Butan Nawa, Kumbang Barkana. So kita nak masuk dalam dulu. Dalam dia lawa gila. Untuk membebaskan ibunya dari 1000 ular naga. Gratis. Sekarang kita nak naik ke entrance. Ni dekat entrance gate 1. Kita nak naik atas. Tadi kita dah tengok show dance diorang punya culture. Sekarang kita naik pula atas. Tiket lah masing-masing lah. Garuda Wisnu Kencana Dewi. So sekarang kita dah sampai half Batu Cave. What? Ada lagi atas. Oi, kepala dia berapa besar mat. Sana depan. Sana depan. Ni kepala besar juga ni. Okay. Marilah kita melihat bahagian atas. Ui, berapa besar weh patung dia. So kita dekat bahagian Plaza Wisnu. Selamat siang. Tadi kita dah tengok dia punya dewa lah. Apa yang aku baca kat atas tu, dia punya dewa Wisnu ni adalah kepercayaan diorang sebagai dewa kesucian, suci keabadian dan membawa kemakmuran di Indonesia, di Bali. Okay, Plaza Wisnu ni. So, tu dia punya Garuda dan itu adalah dia punya Garuda Wisnu Kencana. Dia punya batu dia besar. Kau boleh nampak waktu kau dekat sana tu. Belah-belah Ubud sana, bukan Ubud lah, apa tu, Denpasar. Dekat area airport Denpasar tu, daripada situ kau dah boleh nampak dah patung dia. Memang besar. Ni aku dapat tengok depan mata, bapak besar gila kan. Macam mana diorang buat besar-besar ni. Ni Plaza Garuda pula.
Tadi Plaza Wisnu, ni Plaza Garuda. Sayang lah, banyak tempat tak boleh nak fly drone. Kena buat surat pula. Mana datang nak buat surat kat sini. Tapi tak apa lah. Nanti kita dapat tengok depan-depan besar gila lah. Kalah bai burung Langkawi tu. See? Nombor 4 paling besar dalam dunia. Oh ya? Apa lah nombor 1? Yang New York tu kot. Yang pegang tu kan? Liberty Walk. Kereta. Okey. Wih, besar. Nombor 4 terbesar di dunia ni. Kita berada dekat atas, the highest puncak untuk melihat the Garuda Wisnu Kencana Statue. Okay, dengar cerita patung ni adalah patung keempat, keempat kan, terbesar di dunia. Okay, memang besar. Bila kita berdiri kat sini kita rasa macam kerdil gila kita. Besar dia lain macam. Besar weh. Takut tak tengok sebenarnya, besar sangat. Megaphobia. Okay guys, so settle dah. Kita dah tengok bahagian dalam dah tadi. Tapi ada lagi satu. Untuk naik ke atas, seorang dalam RM250,000 bersamaan dalam RM60, RM70 something. So kita just tengok daripada bawah. Sekarang ni kita dah settle tengok dekat bahagian Garuda Wisnu Kencana. Kejap lagi kita tengok kita nak pergi mana lagi. Assalamualaikum. Hey, what's up guys? Kita kembali lagi. Tadi kita dah pergi tengok Garuda Wisnu Kencana. Sekarang aku dekat Pantai Pandawa, okey? Bukan Pandelila Rinong, okey? Pantai Pandawa. Tenang. Aku akan tunjuk kat korang satu view yang sangat-sangat tenang. Kalau korang tengah broken ke, korang tengah nak healing daripada bercinta, baru putus dengan boyfriend ke girlfriend ke, korang datang sorang-sorang, lihatlah sendiri. Korang tengok. Weh, cantik tu. Oh, aku rasa tenang. Wih, tu ada yang mandi kat tengah sana. Tapi dia pakai yang tu lah, apa tu, life jacket. Dia seorang je bawa baju, dia ada. Medi dah mandi, nampak tak? Mandi cakap apa? Best main air. Best tak main air? Best. So kita nak pergi mana? Pergi makan. Kita nak pergi makan, lepas tu kita balik. Sebab pukul 3 pagi kita nak keluar, pergi nak tengok sunrise. Kita tengok makan kat mana je lagi. Makan tepi pantai kan Pak? Makan tepi pantai. Makan tepi pantai. Dekat mana Pak nama pantainya? Pantai Kedonganan. Pantai Kedonganan. Yes. Let's go. Okay guys, so kita dah sampai dekat apa tadi yang nama Pak Supir kata pantai ni? Kedondong tu buah. Okay, so sekarang kita dekat Gunung Everest. Kita nak naik atas, tak panjat Gunung Everest. Kat mana apa nama tadi gunung ni? Mount Batur. Kita nak panjat gunung, nak hiking lagi. Tapi hiking naik jeep lah. Sekarang pukul 4.30 pagi. Kita dah gerak daripada villa kita pukul 3.30 pagi. So ya, kita makan pancake pisang dulu. Selam. Ini kejap ya. Di sini 3 orang, di sana di mana? Okay, so sekarang kita dekat Batur Sunrise. Korang boleh tengok. Kita dah naik jeep lah. Tu Batur Sunrise. Sampai yang mana datang Bali,
korang wajib untuk datang sini untuk naik atas kita tengok sunrise, matahari terbit. Okey, kita kena lajik. Jom. Perjalanan naik atas berapa lama, Pak? 45 menit. 45 minit. Jalannya dekat-dekat, jalannya macam. Ya. Wah, duduk belakang dua-dua. Hold on, don't let go. Running, running, no. Keep running. Sejuk gila tu atas ni. Bapak sejuk tu. Sekarang negatif pula. Tak sampai negatif lah. 15 darjah Celsius. Sekejap lagi aku nak tukar, nak ambil t-shirt lagi satu pakai dalam t-shirt. Sejuk tu. Sejuk kan. Ni kalau kat rumah tidur sedap ni, tapi kita nak tengok sunrise. Lawa gila tempat dia. Weh, lawa tu. Dangerous, but it's so fun. Running low, keep running. I'm running low, keep running. Like an outlaw on the run. Dangerous, but it's so fun. Weh, lawa. Okay guys, so sekarang aku berada di Mount Titlis. Bukan Aku berada di Mount, apa nama dia? Batur. Yes, aku berada di Mount Batur. Mount Batur ni, apa best dia, korang boleh tengok. Dekat tepi aku adalah volcano, gunung berapi guys. Gunung berapi. So kalau meletus, memang kita tak selamat dulu kat sini Kita gerak daripada rumah, daripada villa pukul 3.30. Lepas tu kita sampai dalam pukul 4.30. Tadi kita naik dalam 5.30, sekarang dah pukul 6.30. Okey, setiap perjalanan kita ambil masa dalam 1 jam. Tapi dia sangat best. Mula-mula aku memang tak nak pergi sebab kena gerak pukul 3 pagi. Tu waktu aku nak tidur. Tapi benda yang kita paling tak nak tu lah sebenarnya paling best. Okay guys, so sekarang kita ada dekat, betul-betul dekat depan Mount Batur. So sekarang yang apa yang korang nampak ni, yang aku tengah berdiri atas ni, korang rasa apa benda ni? Adakah ni batu? Adakah ni arang? Bukan, ini adalah black lava. Okay, black lava ni macam yang aku dibagi tahu tadi, dia ada dua jenis. Ada satu warna merah, satu warna hitam. Okey, mana warna merah yang ni dan warna hitam. Okey, so dia ada beza tau. Yang warna hitam ni last dia punya time dia meletus gunung berapi tu 1912 kan. Pada tahun 1912. Lebih kurang 115 tahun macam tu lah berlalu. Yang ni 1926.
1926. Kiranya selepas berapa tahun? 16 tahun lah. Lepas 16 tahun dia meletus sekali lagi yang warna merah ni. So yang dikatakan hitam ni yang dia dah betul-betul kering. So yang merah ni dia punya api tu macam fresh lah lagi daripada yang ni. Yang ni dia dah betul-betul dia dah kering. Yang merah ni dia masih belum cukup matang lah. Okay, tapi tak panas pun. Cuma dia merah lagi, dia masih merah. Dia belum betul-betul ni. Korang bayangkan dah last dia fly pula. Last dia apa tu? Panggil meletus 1926. Lagi tahun 2025. Lagi setahun lah. Lagi setahun dah cukup 100 tahun tapi dia masih merah lagi. Dah 100 tahun tau. Bukan semalam baru meletus. Dah 100 tahun. Masih ada kesan merah. Masih dia punya bara tu masih ni lagi. Okay. So aku pijak dekat atas bumi. Tak dah. Aku pijak dekat atas black lava ni. Tak pernah tengok view macam ni kan. Betul-betul duduk dekat gunung berapi. Bahagian gunung berapi ni kita boleh tengok betul-betul view dia. Dan aku pun pijak atas lava. Memang tak dapat bayangkan lah benda ni. Tapi memang best. The best experience macam aku kata kat korang tadi. Walaupun aku tak nak pergi mula-mula, bagi aku macam pukul 3 pagi waktu aku tidur. Tapi berbaloi. Pengalaman ni berbaloi. So untuk korang yang datang Bali, yang nak pergi ke Bali, korang kena singgah Mount Batur. Okay. Naik ATV, naik jeep. Korang rasa sendiri experience naik jeep. Best. Layan dia punya view. So enjoy. Hey, tengok budak-budak dorang ni. Dorang tengah gambar. Ui, handsome. Carol punya sweet pun terkalah lah. Aku punya sweet yang dah kahwin dah nak pun kalah. Jangan Kat. Aku nanti Arik Kat aku akan tengok video ni sampai habis. Tak ada Rik, masukkan balik, masukkan. Dulu enggak apa-apa ni. Enggak ada Iya. Nanti tulisannya. Ini diperbuat daripada batu lava. Okey. Ada ni hitam putih. Cantik weh. Orang nak. Arik, Dek. Nak beli? Gambar.